Kenapa maka hijau? Itu maksudnya apa? Hello, Assalamualaikum. Hari ni aku dengan Shu nak tanya dia beberapa soalan. Sebab Shu dah berapa lama kat sini? Dah 1 tahun 7 bulan. Agak-agak 1 tahun 7 bulan. 1-7. Okay, jadi sebab dia dah lama kat sini dan dia pun sangat-sangat power dengan bahasa Melayu. Cincin. Jadi sekarang ni kalau boleh nak tanyalah sepanjang berapa lama dia duduk kat sini, apa perasaan dia, pengalaman dia, semua benda lah. Jadi stay till the end lah kalau korang nak tengok. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Shu boleh perkenalkan diri tak? Yuko Shokai. Oh, Ziko Shokai. Nama saya Shusaku Saito, asal dari wilayah Kanagawa. Dari Jepun, wilayah Kanagawa. Tapi saya bekerja dekat Shizuoka sebagai cikgu sekolah menengah. Subject is bahasa Jepun. Saya suka Timon. Timon. Hai. Saya suka Timon. Paling suka. Okay, thank you. Okay, jadi soalan yang penting lah. Macam mana Shu boleh datang dan berminat dengan Malaysia? susah nak jawab. Tak apa, simple pun tak apa. Okay, ちょっと Pilihkan saya fikir. Nihongo de mo muzukashii na. Kalau cakap bahasa Jepun juga susah. Sebab that's key question. Nande Nihon Malaysia ni kita kah? Saya dah apply persatuan macam buat sukarela untuk buat sukarela by chance kena. By chance saya datang ke Malaysia, dispatch ke Malaysia. Kenapa pilih Malaysia? Itu susah nak. Susah nak menjelaskan. Saya tak pilih. Okay. Randomly dapat je lah kan? Randomly, ya. Memang random. Ya. Okay, soalan ketiga pula. Apa first impression Shu dekat Malaysia masa baru-baru sampai? Okay. Baru-baru sampai. Makanan sedap. Makanan sedap. Lepas tu makanan memang pedas. Pedas Pedas. Bila saya baru sampai sini, sakit perut. Sakit perut. Hari-hari. Ya, setiap hari sakit perut. Karai lah. Ya, sebab karai. Memang karai. Pedas gila. Okay, sambung pasal makanan. Makanan apa yang Shu suka? Saya suka nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kerabu, ya. Okay, kenapa nasi kerabu? Kenapa? Pertama sekali saya suka bunga kantan. Rasa bunga kantan. Nasi kerabu termasuk bunga kantan kan? Itu main point. Ya,そうかな。それだけだとでもな。Bukan itu je. Tapi, kerabu maksudnya, saya rasa kerabu maksudnya macam Malaysian style, Malaysian salad or something. Tadi saya beritahu saya suka timun. Kan? So, saya suka sayur. Nasi kerabu tu memang, なんだろうね。バランスがいいんですよ。すごい。balance best. Ya, sayur, kuah dengan ayam. Balance. Ya, balance. Emas. Golden balance. Ya. Faham. Apa top 3 makanan selain daripada nasi kerabu atau top 3 makanan Malaysia? Top 3 makanan Malaysia. Selain nasi kerabu. Nasi kerabu dah. Dah,もう OK。一番上ね。じゃあ何かな。ロティスス。Roti susu. Macam duluロティスス。Ya, betul. あれも好きだな。ホッケンミー。ホッケンミーtahu tak? Macam Chinese Malay. Itu asal dari Malaysia dah. Tada dekat China. Ya. Memang unik lah basically. Ya, unik. Lepas tu Tom yum merah. Tom yum seafood merah. Jadi tom yum, nasi kerabu, roti susu. Okay, jadi itulah top 4 dia. Top 4 Shu yang makanan Malaysia kat sini. Okay, next pula masa datang kat Malaysia, apa culture shock yang terbesar yang Shu rasai? そうね、culture shock. Tandas. Ya apa ni? Tandas. Kenapa tandas? Tandas sangat basah. Memang basah. Bila saya masuk tandas, lantai juga macam basah. Licin. Berbanding Jepun. Jepun memang tandas kering. Lepas tu, bersih. Tapi Malaysia basah sangat. Basah dengan kotor sikit lah. Kotor banyak lah sebenarnya kan. Sorry. Ya, macam tu. Ya. Tak apa, no worry. Jepun kan popular dengan punctuality kan. Jadi, macam mana Shu boleh adapt dengan Malaysian punya time ataupun janji Melayu punya time dekat Malaysia? Untuk hidup sini, kena adapt kan. So, saya pun pergi lewat. Jadi ikut orang Melayu lah. Ikut janji Melayu. Kalau janji pergi datang ke sini pukul 10, saya pergi ke sana pukul
10.30 ke atau 11. Itu pun Malaysia tak sampai lagi kan. Jadi ikutlah janji Melayu kalau sampai sini. Okey, sebab Shu dah duduk Malaysia, dah fasih kan. Macam boleh kata fasih juga. Dah power juga. Jadi macam mana Shu boleh belajar bahasa Melayu sebelum datang sini sampai boleh power macam ni? Pertama sekali saya datang sini sebagai sukarelawan. So, kalau ikut program sukarelawan tu, kena belajar bahasa negara masing-masing sebelum dispatch. Saya belajar bahasa Melayu selama agak 3 bulan sebelum datang ke Malaysia. Saya belajar daripada cikgu orang Melayu selama 3 bulan. Tapi lepas tu, selepas datang ke Malaysia, saya belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi masa dengan cikgu Melayu tu dia memang ajar daripada kosong lah. Ya, betul. Tata bahasa. Ya, macam benda. Cara nombor 1, 2, 3. Macam cara buat ayat basic lah. Asas. Ya. So, saya dapat kemahiran untuk belajar sendiri ke sana, dekat Jepun. Lepas datang ke Malaysia, saya belajar melalui bercakap dengan orang lokal, orang Melayu. Macam tu. Jadi selain daripada bercakap dengan orang tempatan, ada cara lain ke Shu guna untuk belajar bahasa Melayu tu? Cara lain? Ke memang hanya sembang je dengan orang tempatan banyak-banyak? Ya itu je. Itu je lah. Sebab kadang-kadang saya tengok anime Melayu, contoh Upin Ipin, Upin Ipin, toka Mekamato toka ne. Tapi kan itu untuk kanak-kanak kan. Normal lah kan. Normal lah. So, saya sikit bosan sikit. Atau lepas tu Bobo boy. Ya. Seronok tapi sikit macam childish lah. Tapi a good way to learn lah kan. So saya lebih suka macam borak-borak dengan orang tempatan. Tapi pandangan saya pula, tak lupa jugalah Shu setiap kali tak tahu apa je, Shu akan tanya dan Shu akan rekod dekat notes kan. Kan Shu akan stop, lepas tu akan tulis perkataan semua. Itu pun bantu juga. Ya, itu pun bantu juga. Tapi itu memang high level lah. Sebab voice call atau video call, boleh tanya perkataan baru. Tapi kalau pakai voice note, tak boleh faham langsung. Mau semua tak boleh faham. So itu memang high level lah. So saya lebih suka berbual berdepan-depan. Ya, face to face. Ya. Lepas tu ataupun video call atau voice call. Dalam bahasa Melayu kan ada banyak slang kan? Ya, betul. Slang apa yang Shu paling suka? Slang bapak. Bapak mahal oi. Suka. Okay. Bapak sikit lah. Memang orang Malaysia suka guna ke macam mana? Izin saja. Alamak. Oi. Aduh, bagi salah ajaran lah. Sorry guys. Kalau mana tahu ada orang Jepun yang tengah tengok, nak guna pun boleh. Guna je bapak gempak. Lagi macam tu lah. Jadi ada lagi slang yang menarik? Menarik. So da na, slang. Nani ga ii ka na. Lepa-lepa tu slang ke? Lepak-lepak tu perkataan biasa. Macam biasa je lah. Macam biasa. Tapi boleh faham? Tapi sebutan memang comel. Lepak-lepak. Hanging out Seronok. Okay. Nani ga aru ka na? Saya nak tanya pasal makau hijau. Makau hijau. Kenapa makau hijau? Itu maksudnya apa? Okey, makau hijau ni asal dia daripada satu budak. Video viral lah. Budak ni dia tengah marah kat kawan dia. Jadi dia tak maki orang macam bodoh ke apa ke kan. Dia guna mak kau hijau. Jadi video tu viral. Video viral sebab tu lah macam sebab tu lah jadi your mother green lah. Ya. Tapi it doesn't make any sense. No, it doesn't make any sense. Dia macam budak tu yang popularkan benda tu. Sebab dia marah masa tu. Itu je? Itu je sebenarnya. Tak ada benda pun. Okay. Suka macam sebutan mak kau hijau. Itu boleh jadi. Dalam bahasa Melayu kan, kalau ada orang daripada Jepun yang berminat dengan Malaysia, apa benda dia nak kena ready atau buat sebelum datang sini? Saya syorkan
saya recommend mesti belajar pasal agama, agama Islam. Sebab peraturan tu strict kan. Lepas tu kita orang kena respect agama, semua agama. So tak boleh push cara fikir kita orang kepada orang lain. Orang Malaysia macam tu. Ya, orang Malaysia. Ya. Apa a few things yang Syu rasa yang sangat nampak lah yang very strict apa benda? Strict. Kalau macam tu, saya bergaul-gaul dengan kanak-kanak setiap hari sebagai kerja. Tapi saya tak boleh sentuh langsung walaupun kanak-kanak. Ya kan. Contoh, especially ada anak perempuan. Ya, kanak-kanak perempuan. Di kerja pun macam memuji kanak-kanak macam いい子するんですよね。頭をこう、いい子。Tapi di Malaysia tak boleh kan. Macam sentuh kepala pun tak baik kan. Jadi patut ada restriction lain tak yang Syu rasa macam Contoh. でもこれは tapi just be open, jangan risau, jangan hold back. Kalau nak datang Malaysia, mungkin orang Jepun nak bawa souvenir dari Jepun. Contoh snacks, okashi, candies. Tapi mereka tak boleh makan termasuk alkohol, seasoning, Gelatin semua tu. Ya, gelatin. Ya. Itu memang strict kan. Walaupun sikit-sikit termasuk, itu juga tak boleh makan kan. Betul. So mungkin orang Jepun juga macam Terasa shock. Macam dapat shock. terkejut je lah. Terkejut. Lepas tu sedih sikit sebab anak-anak datang sini nak bawa banyak. souvenir banyak-banyak tapi mereka Tolak. tak boleh makan. Tolak. Reject. So sedih sikit kan. So kalau belajar pasal agama sebelum datang ke Malaysia, boleh elak situasi macam ni kan. Saya recommend belajar bahasa macam ni. Belajar pasal agama. Ya. Tapi ini for Muslims lah kan. Tapi kalau macam Chinese Malaysian ke Indian Malaysian, it's all fine lah kan. Tapi dari pandangan Syu macam agak shit serai ke tak bila kita buat macam tu? Macam yelah kita tolak orang Malaysian tolak. Jadi orang macam Jepun macam terasa tak? Mungkin sedih. Mungkin lah. Sedih. Ya. Saya tak mengalami, tak pernah rasa macam tu. Tapi sebab saya kena belajar pasal agama juga sebelum datang sini. So saya boleh elak situasi macam tu. Tapi kalau saya bawa souvenir banyak-banyak, kalau mereka reject dapat ini, ya sedih sangat sedih. Sedih lah. Sedih, Yelah, bawa satu bag lepas tu kena tolak kan. Ya. Faham lah. Kena makan sendiri. Seorang-seorang. Okay lah. Faham. Okay. Tapi cikgu dulu orang Melayu ke orang Chinese Malaysian ke Indian Malaysian ke? Cikgu macam institusi yang saya melawat dekat sana. Bukan cikgu tapi ada kaki tangan staff. Dia orang memang hampir semua Melayu. Ya. Jadi bukanlah cikgu per se, dia macam ramai orang Melayu yang Syu lepak sekali je lah. Ya, betul. Maknanya Syu bukanlah dapat proper ajar betul-betul. Syu just belajar using surrounding je tu. Ya. Belajar sendiri. Biasanya basically belajar sendiri. Semua perkara. Gambatan ni. Arigatou gozaimasu. Sugoi. Ya. Thank you sebab belajar bahasa Malaysia. Thank you ajar saya. Jadi, kalau beberapa benda lah yang Syu boleh bawa budaya Malaysia pergi ke Jepun, apa benda? Saya rasa suasana ini macam santai-santai. Ini mesti rindu nanti. Santai-santai. Sebab Jepun memang tadi punctual kan. Itu terlalu orang Jepun pun baik sebab punctual. Tapi itu terlalu strict sangat lah. Strict. Ya. Kalau mereka macam sakit. Tapi mereka kena pergi, ikanakia. Ada janji, ikanakia. Ada kerja, ikanakia. Sakit ke apa jadi pun masih kena pergi macam mana pun. Jadi apa contoh-contoh macam Malaysian yang laid back ni? Apa benda contoh-contoh dia yang Syu rasa selain daripada gerak lambat lah apalah semua?
saya panggil Grab driver tu, tunggu sekejap ya, sekarang tengah makan. Okey. Boleh situ. Okey, perlahan-lahan, santai-santai. Situ suka-suka dia je. Ya. Driver macam tu. Ya, tunggu je ya. Sekarang Astaga. beli suatu, beli something. Dia suruh dia punya customer tunggu Ya. Tapi okey lah. Okey lah, relax je lah kan. Ini Malaysia. Malaysia boleh. Let's go. Let's go. Okey, jadi ada lagi yang lain? Janji Melayu mesti ada kan, janji Melayu. Janji Melayu, laid back Melayu semua. Okey. Ya. Kalau saya kena batalkan dengan salah satu janji, urusan tiba-tiba termasuk macam tu. Minta maaf, sorry, hari ni tak boleh jadi. Tapi orang Melayu macam jawab, balas macam okay, it's okay. Okey, tak ada hal lah. Ya. Saya tak nanti je. Ya. Next time lah. Ni memang mereka baik hati lah. Kalau orang Jepun memang marah. Kita orang buat janji kan. Kena datang walaupun sakit ke, potong tangan ke apa kan. Tapi betul. itu yang datang yang finger Yubi kiri. Yubi kiri. Kalau literal meaning dia pun kasar kan. Apa dia? Maksud sebenar dia pun kasar kan. Yubi kasar. jari kiri potong kan. Betul. Ya, takut sikit. Takut sikit. Ya. Yubi kiri jari potong. Ya. Pasal macam mana dia punya lagu bila nak buat janji tu? 指切り弦満薄ついたら針千本伸ます指切った kalau awak buat macam tipu minumkan tu kan kena minum macam apa dia macam mana Jarut. Paku macam paku dia 1000 paku 1000 ya betul macam Betul paku kan? so spiky Dia punya lagu pun kasar. Jadi takut lah. Jadi ada lagi ke tak ada lah macam apa yang budaya Malaysia nak bawa ke sana? budaya Malaysia ni makan Faham. kalau saya bila saya lapar tengok kan nak makan lah, so mereka perasan makan sama-sama betul. jumpa ya Betul. itu memang heartwarming. Ya. Malaysia punya yelah kita orang pun akan selalu tanya kan, bukan cakap apa khabar ke apa, dah makan ke? Ya betul. Kita akan cakap benda tu dulu kan. Ya. Kalau di Jepun tanya macam mau tabeta dah makan, ini sikit pelik lah kan. Ya. Faham. Okey, kalau terbalik pula, apa benda yang dekat Jepun kalau boleh bawa ke Malaysia, apa benda? Ya. 何でもいい。OK. Nani ka na? Tapi kalau punctuality Japanese bawa ke sini, macam tak boleh menjadi santai-santai kan? Itu. Tapi kalau boleh nak punctual sikit lah. Ya, it's a little bit contradicting, tapi masih sikit. Yelah, kalau boleh lambat 10 minit okey lah. Jangan lambat sejam kan. Betul. Lambat sejam kan. Ya, betul. Lepas tu batalkan. Muzikashi na, susah. Senang kata bila kita nak, kalau boleh buat kan elok kan. Macam ada tahap kan. Faham. Ya, tepat sekali juga. Just nice na. Faham. Kena cari point just nice. Just nice. Jadi kalau boleh nak lah balance. Ada setengah benda kita kena pergi, ada setengah benda kalau macam setakat jumpa biasa ke apa, boleh relax je lah macam tu kan. Ya, betul. Okey, faham. Ada lagi? Ada lagi. Kebersihan? Ya. Bagi tahu je. Don't worry. We Malaysian can improve. Kalau ada orang nak bergaduh dengan aku kat komen. Jangan gaduh dengan dia, jangan marah dia. Itu. Ya. Baca hati saya. Kebersihan. Bagus. Apa selain pada tandas, mana lagi rasa macam tandas ne? Selain pada tandas? Mereka lepas guna tandas, spray. Ya, spray. Bersihkan juga nak basuhkan. Keringkan basuh keringkan balik. Ya, betul. Basuh tandas kan. Lepas tu saya rasa nak mereka macam keringkan. Lap lah. Rap. Lap balik tempat lah. Basah tandas tu mungkin bukti tandas itu dah basuh kan. Tapi saya rasa sentiasa lah basuh. Bagi orang Jepun sikit geli lah. Ya. Kimoe. キモかないけど、ちょっとちょっとrasa pelik sikit. Tapi saya boleh faham.
air memang bersih. Mereka fikir macam air memang bersih kan. Ya, kalau basuh dengan air, dah bersih. Sebab opposed to Japan pun tak banyak guna air kan. Dia banyak guna kertas Betul-betul. Lepas tu kalau alcohol spray kan. Alcohol spray ya. Oh, kalau Jepun dia akan guna alcohol spray lap kat tandas punya tu. Ya, ya. Bukan selalu. Tapi banyak tempat ada alcohol spray. Okey. Ada lagi? Ya, itu je. Itu je? Itu je. Okay, last one. Jadi dah duduk selama 1 tahun 7 bulan ni, macam what is your overall experience lah? Macam mana semuanya sepanjang duduk dekat sini? Semua. As a Japanese person yang datang dekat sini for volunteering semua. What is your honest experience lah? Ada banyak kenangan dekat sini. Ya. Tapi saya memang gembira sebab berjaya juga dapat peluang datang ke Malaysia. Lepas tu belajar budaya-budaya lain. Kalau saya tak keluar Jepun, tak boleh belajar langsung pasal Malaysia. Lepas tu mungkin tak berminat budaya lain, budaya negara lain. So datang ke Malaysia, pengalaman yang ni memberikan peluang emas untuk fikir perbezaan budaya, agama. Tapi semua orang beza kan? Semua orang beza. Semua orang ada background beza kan? Apa yang paling penting ialah saya rasa respect with each other. Respect satu sama lain. Kalau ada agama beza, boleh menjadi kawan macam ni. Kalau asal dari negara lain, boleh menjadi kawan macam ni. Ya, saya rasa apa yang paling penting ialah hormat satu sama lain. Dengan datang ke Malaysia tu banyak benda baru dan banyak benda yang kita belajar untuk hormat benda lain yang ada dalam dunia lah basically lah kan. Ya, betul-betul. Pertama sekali di Malaysia banyak kebangsaan hidup banyak di sini, bangsa kan? Ya, mereka hormat satu sama lain kan. So memang balance bagus. Ya kan. Faham? Macam nasi kerabu balance lah. Okay, faham. So pengalaman kat sini ajar saya macam semua orang beza tapi semua orang boleh respect each other. Sonna kanji desu ka ne. Okay, thank you. すいません、bahasa Melayu saya teruk. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Banyak lama-lama. Okay, interview dia dah habis. Tapi segmen lepas ni basically aku nak minta dia buat satu ayat untuk aku bila aku opening dengan closing. Jadi mungkin akan ambil masa yang lama. Kalau korang nak tengoklah. Tapi kalau korang nak tengok ending ni macam mana, skip lah ke ending. Okay, nak ada video dengan Shu juga. Jadi okay, nak minta satu benda last. Jadi kalau boleh kan, nak minta satu perkataan ke ayat ke untuk closing. Kan saya ada YouTube kan. Nak closing ayat boleh tak buat satu catchphrase? Catchphrase untuk yalah closing ke opening ke macam tu. Ada cadangan? Ada cadangan. Cadangan?難しいね. Jadi lepas ni semua penutup video akan saya guna yang tu. I see. So kena Shu saja. Kalau cakap mata ni pun saya guna mata ni sampai habis. Sampai bila-bila saya guna mata ni. 難しいなそれ. Tiba-tiba これ. Barulah smart. 何がいい? 何がいいかな? Bahasa campur とか? Bahasa Jepun dengan bahasa Melayu とかね. できる? 何でも OK? 何がいいかな? 難しいな. Selalu cakap Assalamualaikum kan? Assalamualaikum なんて言うかな? Selamat pagi とか言ってる? いつも selalu cakap apa? Intro tu? Intro saya pun campur-campur je. Macam kadang-kadang Assalamualaikum, konnichiwa. Ikut mood masa tu. Jadi kalau macam ada show, Assalamualaikum, konnichiwa. Yes. Assalamualaikum, konnichiwa. Tapi yang ni sekarang ni apa? Untuk tutup? Untuk dua-dua lah. Dua-dua. Kalau 難しいね。それ難しいぞ。tutup. Jumpa lagi だよね。Jumpa lagi. Apa? Mata jumpa lagi. Mata jumpa なんかいいのが思いつかねえな。Alamak, kesian dia. Dah payah dia. 難しいね。Jumpa lagi. Tak pernah fikir pasal ni. Tak apalah kalau mata ni pun okey je. Mata niもいい? でもbahasa campur がいいな。Okey je. じゃあ、bila intro
Assalamualaikum, konnichiwa. Mau tabeta? Mau Ini tabeta. dah makan. Oh, okay. Mau tabeta? Ini Assalamualaikum konnichiwa. Mau tabeta. Ya, mau tabeta. Okay, Oh, okay, comel. Okay, cool. Mau tabeta? Oke. Tapi tutup susah nih. Jumpa lagi って言いたいけど、またね。Apa, harap dah makan. おharap ー、 dah いいじゃん。 minum. 何それいいじゃん。もう一回言って。Harap dah makan. harap dah makan. Oh, harap dah makan. Harap dah makan. Oh, ini ada mau kalau bahasa Jepun, dalam bahasa Jepun, harap dah makan. harap dah makan. Moshi. Moshi. 長いんだよね。panjang. Panjang So, pula kan. susah kan. So, ちゃんと食べてね。とか。 Cantik. Makan elok-elok ya. Jadi ending kan tu lah. And jumpa lagi. ちゃんと食べてね。 Oh, okay. Boleh. Okay. Jadi itulah dia. Cantik tabete ne. ちゃんと食べてね。 Jumpa lagi. うん。 Cantik tabete ne. Ya, betul. Okay. Jadi inilah. Sama sekali. 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 Okey. 1 2 3 you. 1, 2, 3. 1 2 3 で okey. Okey. Okay. 1, 2, 3. Jumpa Jumpa lagi. lagi. Cantik tabete ne. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Lama, 楽しかった。 sorry ambil masa いやいや banyak. いやいや Sorry. いや、dapat. 楽しかったです。 Harapnya Memang seronok. I hope this will help a lot of people lah. Ataupun macam mana bagi perspektif baru lah. Ya. Kalau bagi perspektif baru dekat orang kan, okay lah. Tapi really, you are really helpful lah. Throughout my life kan. So, Okey. I really appreciate you lah. Ya, As a friend. sama-sama. Saya juga. Ya, terima kasih. Jutaan terima kasih. Sama. Berjuta terima Jutaan terima kasih. Ya. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye.